Sepatutnya platform-platform seperti media sosial ni dijadikan sebagai pintu depan ataupun front end kepada bisnes, dan bukannya jadikan sebagai platform yang sesebuah bisnes itu terlampau bergantung. Kalau kita tengok hari ni kan, peniaga-peniaga terlampau sibuk mengejar sales melalui platform-platform media sosial, terutamanya platform yang ada sistem e-commerce mereka sendiri. Apabila kita terlampau fokus kepada mendapatkan jualan semata-mata dengan kebergantungan kepada platform-platform sebegini, tanpa kita fikir macam mana nak buat bisnes secara long term dengan adanya menggunakan platform kita sendiri. Dan paling asas bercakap tentang platform sendiri adalah website. Sepatutnya media sosial ni dijadikan sebagai front end untuk dapatkan customer dulu. Kemudian di belakang ni kita fokus kepada membangunkan platform sendiri. Contohnya seperti website sendiri. Supaya kalaulah platform-platform ni mati, bisnes masih lagi boleh berjalan sebab kita ada platform sendiri, kita dah simpan database sendiri dan kita tak perlu bergantung sepenuhnya kepada platform.